Baik, hantaran 1-2 antara pemain dari FC1, hantaran ke tengah. Buru untuk melakukan hantaran. Siap, hantaran dilakukan dengan hati-hati. Satu percubaan di RFC dan hampir-hampir saja. Satu hantaran ke depan. Baik larian ini. Masih lagi di RFC. Cuba mendapatkan ruang dan percubaan. Selamat seketika. Satu percubaan. Hampir-hampir sekali lagi menggegar tiang gol. DRA. Hantaran yang menarik terus saja ke dalam kotak penalti dan sekali lagi kena tiang gol. Buat kali membawakan secara langsung untuk tatapan penonton. Dan akhirnya satu percubaan yang inilah yang kita bahukan corak permainan yang dimainkan oleh pemain-pemain Akta Rumbi ini. Penguasaan bola yang mereka miliki. Ini dari FC. Cuba melakukan hantaran dan satu lagi percubaan. Dia bermain sedikit jauh hantaran yang dilakukan. Main 1-2. Dari spot. Satu lagi percubaan. Dan terlebih dahulu kita boleh melihat sebenarnya. Kita boleh melihat dengan lebih jelas corak-corak permainan yang dipermainkan. Satu crossing daripada dari spot dan tandukan. Selamatkan oleh penjaga gol dan tindakan susulan. Dari spot. Ruang di dalam kotak. Masih lagi dari spot dan mudah saja disudahkan oleh pemain. Cuaca kira agak baik pada pagi ini, tidak terlalu panas. Satu dummy yang dilakukan. Dari spot, satu cubaan yang dilakukan dari spot. Selesai di bahagian tengah. Satu crossing yang cantik. Ini menggunakan langkah awal. Satu cubaan jarak jauh. Hampir-hampir saja terlepas daripada genggaman penjaga gol sebentar tadi. Dari spot, satu ruang di hadapan kotak penalti. Terus saja rembatan yang dilakukan. Lambungan dan tandukan yang dilakukan masih lagi di area spot. Bukan di area spot ketika ini. Mengepung separuh padang. Semua main di bahagian tengah. Salah faham yang berlaku sebentar tadi. Namun tindakan pantas daripada FC. Satu cutback dan percubaan terus saja ke juru kiri penjaga gol sebentar. Dan terus saja dimainkan DRA. Main di hadapan kotak penalti pasukan VCRC. Satu percubaan yang bijak kerana ia memberikan kesilapan daripada pasukan VCRC sebentar tadi. Terus saja dihukum oleh pemain berangin di atas platform ketika ini. Sedikit terbuai. Satu lagi percubaan di area sports. Mereka hampir-hampir saja memperoleh gol yang pertama mereka pada awal babak yang kedua sebentar tadi. Di area sports sebelah kanan. Baik ruang ini, satu percubaan. Namun sedikit pat. Dan berbeza kesannya, namun kita terus pada percubaan ini dahulu. Chelsea sekali lagi dikecewakan. Kemenangan ini sudah pasti boleh menjadikan tonik buat pasukan mereka beraksi dengan lebih baik. Jaya Sports, satu lagi percubaan. Jaya Sports, satu percubaan jarak jauh, lalu menuju ada rakan daripada Selangor FC yang membantu. Jaya Sports,
Satu lambungan dan sadukan yang cantik daripada pemain CI Sports sebentar tadi. Masih lagi berbaki 4 minit untuk perlawanan ini. Dan percubaan hampir saja memberikan RA ke sebelah kiri. Cuba melakukan hantaran. Ibu pertahanan pasukan PCRC. Satu tepakan penjuru yang